Assalamualaikum rakyat Malaysia. Ini adalah pesanan awam daripada saya. Usahlah kau datang kipo. Apa yang kau cari? Nampak? Udah 3 kali aku tersangkut di traffic light pekan. Tahu tak? Apa yang bangsanya ramai-ramai menur datang kipo ni? Kau mencari apa? Ya Allah, ya Tuhan, ku bertengat-tengat le manusia hangat-hangat pijo ni. Kau tak tahu ke ibu di mana? Apa yang kau mencari? Ha? Nak tengok tasik cermin? Apa ada? Kalau ada nagih ke di tasik tu, boleh juga beratur ramai-ramai. Di pekan ni dah itu sana celah itu orang, celah ini orang, bercongkir-congkir orang nak keluar daripada satu jalan tu. Kau mau tahu? Apa yang kau mencari? Hangat. Dapat hangat aja kau datang Ipoh ni. Makan mahal. Tapi tak apalah kalau kau nak datang tu datang lah. Tapi jangan hari kopi ini, hari orang cuti-cuti panjang. Ipoh ni kecil. Kau mau tahu dah? Lerah lain dulu pergi dulu ke Kuala Kangsar ke, pergi dulu ke Tepin ke. Jalan dulu tempat lain Usah tengah-tengah ini juga nak kipu punya.